Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari, salam madani, salam Malaysia Madani, salam IPGM Peneraju, Kecemerlangan Pendidikan Guru bertaraf dunia. Baiklah, kita dah gunakan My Urus bagi modul My Keluar Rasmi. Oleh demikian, mulai 1 Oktober 2025, kita akan mulakan pula dengan sistem My Aduan, di mana pada mulai 1 Oktober 2025, sistem My Aduan kita akan gunakan secara menyeluruh, ya, maknanya berkuat kuasa pada 1 Oktober 2025 semua orang gunakan My Aduan, sistem My Aduan. My Urus bagi portal My Aduan, dan My Aduan yang dilaksanakan secara borang sama ada QPA 10 dan JKR PATA tidak akan digunakan lagi, ya. Oleh itu, saya ingin tunjukkan ataupun tutorial bagaimana nak buat aduan menggunakan My Aduan. Okey. Jadi kiranya ni macam tutorial lah, ya. Sorry lah kalau tak formal cara penerangan saya. Bunyi pun dengar bunyi mengaji tu Al-Quran tu baguslah. Semoga penerangan saya ni berkat, ya. Barakah orang kata. Baiklah, saya akan tunjukkan macam mana nak guna My Aduan. Okey. Sebab kita sebenarnya kita nak kurangkan menggunakan kertas, ya, paperless. Kita semua nak di hujung jari. Okey, jadi semuanya masuk di My Aduan. Yang penting tuan-tuan dah daftar, ya, dah daftar akaun baru ni, daftarlah, ya. Macam saya dah daftar. Kalau dia dah daftar dekatnya My Keluar Rasmi, jadi dekat borang aduan kerosakan ataupun My Aduan ni tidak perlu daftar lagi, ya. Jadi macam saya dah ada, terus masuk je. Okey, saya tak mau ajar yang lain. Saya mau ajar kalau tuan-tuan yang terdiri daripada pensyarah, okey, pegawai, staf sokongan, warga kerja IPG dan pelajar juga, ya, pelajar juga boleh membuat aduan baru. Klik pada aduan baru, okey. Jadi di sini ada dua jenis borang, iaitu yang pertama QPA 10 dan JKR PATA F7/2. Okey tuan-tuan, kalau untuk pengetahuan tuan-tuan, ya, untuk makluman tuan-tuan, di unit khidmat pengurusan ni ada dua borang yang sangat penting yang akan diaudit. Kalau tuan-tuan diaudit guna IOM, SLAM, semua tu, tetapi pihak unit khidmat pengurusan ada dua yang berkaitan dengan fasiliti, bangunan dan fasiliti dan juga aset. Okey, jadi jika aduan itu kerosakan yang melibatkan aset alih, okey, untuk aduan kerosakan aset yang perlu pembaikan penggantian. Contohnya ialah laptop, okey, desktop, okey, printer, okey, meja, kerusi, okey, aset alih. Itu dinamakan aset alih. Kipas, okey, kerusi pensyarah, okey, meja pensyarah, okey, lagi apa? Kabinet, okey. Apa sahaja yang berkaitan dengan aset alih, sama ada UMM punya ataupun unit khidmat pengurusan yang di bawah aset unit khidmat pengurusan, dikenali sebagai aset alih, ya. Satu lagi iaitu JKR PATA, ya, JKR PATA ni untuk permintaan perkhidmatan penyelenggaraan bangunan, okey, ataupun aduan umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan, contohnya paip bocor, tandas rosak, okey, lagi apa, aircon yang dah built-in punya tu, yang dah ada siap-siap dekat kita punya bangunan ni, tidak berfungsi, okey, bumbung nak runtuh contohnya,
kat parking tu air naik, banjir contohnya. Lagi aduan berkaitan dengan kebersihan, keselamatan. Okey, ataupun gangguan haiwan, anjing liar, semua di JKR Patah. Okey. Jadi, membuat aduan itu kena pastilah sama ada QPAS 10 ataupun JKR Patah. Okey, saya bagi contoh. Sekiranya aduan berkenaan dengan kerusi rosak, troli, roda yang ada di kerusi tu dah ketat ataupun dah rosak, pilih QPAS 10. Okey, contohnya jenis asetnya apa? Kerusi. Katalah kerusi, macam saya ke UKP kan, saya kerusi ke UKP lah. Kita apa? Tuan-tuan tak tahu apa nama aset alih tu, tuan-tuan letak saja. Nanti orang pegawai ataupun staf yang berkaitan dapat kena pasti namakan apa aset tu. Dosa pendaftaran aset tu kalau ada, tuan-tuan catatlah ya. Tengok pada aset yang tuan-tuan tengok tu. Kalau tak ada, biarkan saja. Pengguna terakhir, saya sendirilah. Okey. Tarikh kerosakan. Kat seujung ni ada tarikh. Okey. Ada tarikh, pilih lah ya. Tarikh rosak tadi kata dah 29. Okey. Lokasi dia, okey, di bilik KUKP. Contohnya, di bilik Dr. Azman. Okey, di bilik KJ JKA. Contohlah perihal kerosakan. Okey. Kerusi nak patah contohnya. Tulislah apa saja. Tak apa tu, tidak selesa untuk diduduki. Okey. Diduduki. Apa sajalah yang tuan-tuan rasa, sebab ruangan itu besar, tuan-tuan panjang letak saja. Okey, nama pengadunya saja sebab kita dah register awal-awal. Okey, letaklah nombor telefon in case nak maklumkan cepat dah kerosakan telah dibaiki. Kemudian jawatan ketua pengurusan ataupun pensyarah ataupun sebab daripada pendaftaran awal tu dah ada stated. Okey, hantar aduan. Okey, hantar aduan. Okey. Sekejap. Okey, hantar aduan. Bila tuan-tuan tengok di sini hantar aduan, tuan-tuan nampak nombor rujukan aduan. Ni panjang ADU 2025 ni. Okey, 2005 ni tahun inilah. Sebenarnya nombor aduan ni 900008 tu nombor aduan. So, tuan-tuan pegang kepada nombor aduan ini untuk tuan-tuan tahu tindakan telah diambil. Okey, tuan-tuan relax je. Itu saja sampai situ. Okey, tapi kalau katalah nak tengok pula, kita cuba pula aduan baru berkaitan dengan JKR, berkaitan dengan katalah tuan-tuan dapati ada air naik di aras 2 ataupun dinding bocor, ada air di dinding tingkat berapa contohnya dah. Pilihlah JKR Patah. Premis katalah blok menara lah. Di bangunan mengerana, blok menara ataupun blok bangunan menara. Blok bangunan menara. Okey. Catatan haduan akan tertandas aras 6, aras 7 rosak. Okey, air melimpah. Air melimpah. Okey, apa yang melimpah tu? Mungkin air dekat bol dekatnya tandas, mangkuk tandas dan sebagainya. Okey, maklumat pengadu saya. Okey. Nombor telefon, masukkan nombor telefon. Okey, jabatan unit mak pengurusan. Okey, nombor DPA tu dah stated kat situ. Stop perkhidmatan. Okey, sebabkan berkaitan dengan tandas. Okey, pilih sivil dan struktur. Okey, kalau keselamatan, housekeeping, tuan-tuan pilihlah. Okey, maknanya tuan-tuan boleh mengadu tentang keselamatan, tentang housekeeping lah, tentang kebersihan kita, cleaner kita, tentang landscape, mechanical, elektrik, parking dan lain-lain. Okey, apakah kalau tak ada kat sini, nyatakan apa? Okey, contohnya yang tak ada dalam sini, tuan-tuan letak saja di bahagian yang dinyatakan. Nyatakan. So, mau aduan, of course lah, mau aduan, my aduan lah. Okey, mungkin ada kawan yang minta tolong, tuan-tuan adukan. Tuan-tuan letaklah ada aplikasi. Okey. Ada web app, ada WhatsApp. Tuan-tuan boleh masukkan kat situ. Okey, disebabkan tandas ni satu kerosakan yang perlu segera, tuan-tuan letaklah segera. Okey.
selagi dia tidak boleh menyebabkan kematian, dia bukanlah consider kecemasan. Okey, tuan-tuan pilih yang sesuai sama ada UNOM sengaja kecemasan. Okey, jadi tuan-tuan hantar aduan. Okey, jadi dah hantar aduan. Okey, nak tahu sama ada tindakan telah diambil ataupun tidak, tuan-tuan tengok kepada dashboard ni dah. Okay, macam saya dah ada 2 aduan baru Okey, 2 aduan baru. Kalau tuan-tuan tengok sini ada selesai, maknanya orang yang di-assign, ditugaskan untuk selesaikan, untuk bertindak tu dah selesaikan aduan saya. Okey. Okey, yang dalam proses ni mungkin dalam proses kita tengok apa benda dalam proses tu. Dalam proses kita apa tuan-tuan tengok saja dashboard tu. Dalam proses, okey tak apa, tuan-tuan tengok itu tengok pada ni lah status dia, sama ada dalam proses ataupun selesai ataupun baru. Okey, apabila tindakan telah diambil, okey, status akan berubah itu. Alright. Okey, jadi itu saja untuk sebagai orang yang pengadu tindakan tuan-tuan. Okey, nak tengok sama ada aduan itu telah diambil atau tidak berdasarkan ini. Okey, yang seterusnya ada 3 stage pengadu, admin dan juga orang yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya akan di sini saya hanya menerangkan untuk pengadu saja. Jadi itu saja penerangan daripada saya. Jadi kita mulakan aduan kita menggunakan My Aduan di My Urus mulai 1 Oktober 2025. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.